Lelaki disyaki kelar isteri hingga mati didakwa hari ini. Penganggur yang ditahan selepas disyaki mengelar leher isterinya hingga mati minggu lalu serta melakukan khianat dengan api terhadap keluarga mentua, akan didakwa di dua mahkamah pagi ini. Suspek berusia 32 tahun itu akan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan di Mahkamah Magistrate di sini manakala Seksyen 435 Kanun sama di Mahkamah Session Muar kerana khianat dengan api. Ketua Polis Daerah Tangkah, Superintendent Roslan Moha Talib, berkata pertuduhan dibuat selepas pihaknya mendapat keizinan Pejabat Pendakwaan Negeri Johor. Katanya, pertuduhan bagi Seksyen 302 ialah kerana membunuh isteri menggunakan pisau pemotong sayur pada 2 Jun lalu. Suspek turut berdepan 9 pertuduhan mengikut Seksyen 435 kerana membakar kenderaan di perkarangan rumah keluarga mertuanya di Kampung Durian Condong. Dia ditahan pada 3 Jun lalu selepas disyaki membunuh isterinya dan membakar kenderaan sebelum direman 7 hari yang berakhir hari ini.